dan salam sejahtera. Saya Cikgu Salahuddin Abdullah dari SMK Muazzam Shah. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita di bawah tema 3, iaitu tenaga dan kelestarian hidup. Bab 6, keelektrikan dan kemagnetan. Standard kandungan 6.2 transformer. Standard pembelajaran 6.2.2 berkomunikasi mengenai transformer dan fungsi transformer dalam penggunaan peralatan elektrik di rumah. Hari ini kita akan tumpukan pada eksperimen 6.1, membina dan mengkaji fungsi transformer ringkas injak naik dan injak turun dengan menggunakan teras besi lembut berlamina. Kita akan berfokus kepada transformer injak turun. Hipotesis: dalam transformer injak turun, voltan sekunder ataupun voltan output adalah lebih rendah daripada voltan primer ataupun voltan input. Pemboleh ubah untuk eksperimen ini, pemboleh ubah dimanipulasi, bilangan gegelun lilitan sekunder, pemboleh ubah bergerak balas, kecerahan mentol, pemboleh ubah dimalarkan, bilangan lilitan gegelun primer. Okey, mari kita saksikan eksperimen yang cikgu telah dijalankan di sekolah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan jalankan eksperimen 6.1, iaitu membina dan mengkaji fungsi transformer ringkas injak naik dan injak turun dengan menggunakan teras besi lembut berlamina. Okay, kita akan tumpukan pada transformer injak turun. Okay, kita pergi kepada bahan yang kita perlukan. Okay, pertama adalah wayar penyambung. Ini adalah wayar penyambung. Kita akan gunakan lebih kurang 6 wayar penyambung kita akan gunakan. Kemudian kita akan gunakan dawai hukum bertebat. Ini adalah dawai hukum bertebat. Okay, dan mentol, kita akan gunakan dua mentol. Satu mentol cikgu labelkan mentol P, satu lagi cikgu mentolkan mentol S. Mentol P untuk mentol primer, mentol S untuk mentol sekunder. Okey, teragas yang kita perlukan adalah bekalan kuasa arus mengalir. Ini adalah bekalan kuasa dan teras besi lembut berlamina yang berbentuk C. Ini adalah teras besi lembut berbentuk C. Ini sama ini lah. Dan cikgu akan cantumkan dengan guna penyambung dan menekan. Okey, kalau ikut prosedur, pertama sekali lilitkan 30 lilitan dawai pada satu lengan teras besi lembut yang berlamina untuk membentuk gegelun primer seperti yang ditunjukkan di hadapan. Okey, cikgu lilitkan ni 30 lilitan dawai pada satu lengan teras besi lembut berlamina. Kita namakan dia sebagai gegelun primer. Kita labelkan sebagai gegelun primer. Ini 30 lilitan. Kemudian cikgu lilitkan 15 lilitan dawai. Sini 15 lilitan dawai pada satu lengan teras besi lembut berlamina untuk membentuk gegelun sekunder. Cikgu labelkan sebagai gegelun sekunder. Ini adalah gegelun sekunder. Ini adalah gegelun primer. Sambungkan gegelun primer pada bekalan kuasa. Gegelun primer kita sambungkan pada bekalan kuasa. Kemudian sambungkan mentol P merentasi gegelun primer. Ini adalah mentol P. Kita sambungkan kepada bekalan kuasa sama dengan gegelun primer. Kemudian mentol S merentasi gegelun sekunder seperti di hadapan. Ini mentol S merentasi gegelun sekunder. Ini adalah gegelun sekunder. Okey, seterusnya hidupkan suis bekalan kuasa dan laraskan voltan pada 2 volt. Okey, cikgu laraskan pada 4 volt supaya kita akan nampak kesannya dengan lebih terang. Okey, hidupkan. Okey, kita hidupkan. Perhati dan bandingkan kecerahan kedua-dua mentol. Okey, pelajar boleh tengok ini mentol P bagaimana kecerahan dan mentol S bagaimana kecerahan. Boleh banding bezakan kedua-dua mentol tersebut. Okey, kalau pelajar boleh lihat mentol P lebih cerah berbanding dengan mentol S. Jadi ini terbukti bahawa transformer ini menurunkan voltan. Menurunkan voltan primer pada voltan sekunder. Voltan sekunder dia akan jadi kurang. Sebab itu kita namakan dia sebagai transformer injak. Itu saja. Terima kasih. Okey, kesimpulannya dalam transformer injak turun, voltan sekunder output adalah lebih rendah daripada voltan primer ataupun voltan input. Sekian, terima kasih.